Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. So, hari ini adalah pada 12 hari bulan 5, 2026. Kita melihat kepada carta FCPO untuk hari ini. Untuk pagi ini, ianya bergerak ke paras support sejak daripada semalam. Okey, sejak daripada minggu lepas lah, I can say. Minggu lepas, semalam pun dia dah bergerak semula ke kawasan support pada sekitar 4,500. Okey, yang mana sekarang ni kita menjangkakan bila ianya dah berada di kawasan support semula, kita jangka probability untuk ianya pecah tu ada. Jadi for those yang looking for buy, which is kena berhati-hatilah. Okey. Yang mana kita jangka kalaulah nanti ianya pecah this support level, ianya akan react as a flip zone. Okey, bila pecah, ia react as a flip zone. For those yang looking for lower high dekat kawasan-kawasan sini. Yang inilah mana kemungkinan structure tu akan berubah. Okey. So kalau anda lihat dari sudut trend line, kita ambil from here to here pun, kita lihat ianya pun dah pecah dah untuk sesi semalam. Okey. Sesi hari Jumaat hari Khamis minggu lepas dah pecah, Jumaat dia test balik sehingga ke semalam lah, sesi semalam test balik, turun continue ke support balik. So which is dekat kawasan-kawasan sini masih lagi kuat untuk ada selling pressure. So for those yang counter memang sangat-sangat berisiko. So sekarang ni kalau kita nak melihat kepada potential prediction, kita boleh juga nak gunakan satu alat yang kita panggil sebagai pitchfork. Mana pitchfork saya ni? Kita lihat pitchfork. Anda boleh tarik daripada sini ke sini ke sini. Anda boleh membuat jangkaan at least minimum pergerakannya maybe kemungkinannya ke sini, kawasan-kawasan pitchfork bawah ni lah, bawah channel pitchfork ni di sini, ataupun we can say kat kawasan-kawasan sini, begitu di kawasan support. Cuma anda janganlah counter untuk buy pula ketika itu. Maybe anda boleh menunggu price action kemudiannya. Sebab kita ada satu kita ada satu support dekat kawasan sini, which is di sini resistant yang telah di break. Kat sini pun ada pernah jadi support, pernah jadi resistant support, which is we can say ini adalah significant support resistance. So ini adalah kawasan-kawasan yang anda perlu monitor, maybe di sekitar 4340. Okay, kita monitor di kawasan-kawasan situ. Baik. So for those I can say yang melihat kepada trend sekarang adalah saya nampak trendnya adalah kemungkinan tinggi untuk ianya bergerak dalam keadaan bearish bias based on technical semasa. Okey. So kita just monitor lah macam mana pergerakan seterusnya nanti. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.